keempat. Oh, nampak macam ni tapi bukan, okey. Bau dia sumpah sedap. Tapi ni kalau dia celup lebih sikit lagi ni mesti lagi best ni. Ini adalah Zappy burger dia. Steak cheese. Bismillah. Wah, ni sama makan panas. Ush. Dia sama macam Burger King punya. Masa panas-panas, dia dapat tarik. Sama je. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ni dia kering sikit. Kalau dia celup lagi lama, lagi banyak lagi sedap. Rasa dia memang sama, sedap. Cuma kering sikit. Ini bila kau rasa sikit, kau rasa naik pada pedas. Lebih kurang hampir sama dengan McChicken Deluxe. Sedap. Juicy betul. Minyak ke air? Air. Bukan minyak. Yang ini original, yang ini spicy. Beza dia nampak orange sikit dan gelap. Yang ini lebih cerah. Tebal lah cheese dia. Nak fat living. Ini pun macam dia. Yang ini set nasi lemak dia. Kat sini ke sambal. Oh, pokat tu sambal dia. Sambal dia ni kalau makan dengan mi siput ni sedap tau. Aku dia prefer spicy. Sedap lah nasi dia. Santan berlemak rasa.
Muis Sarawak Chicken sekarang ada Apple Meal tau. So dia akan bagi chicken nugget. Tapi benda ni semua kita tak penting. Yang penting dia punya mainan. Ini adalah Lego. Lego dia dapat jenis tau. Ini adalah plenty patty burger, french fries, siap bagi sos lagi, Zappy hot burger, air, dan fast food restoran ni adalah ala carte. Yang ni bahagian dalam dia. Comel. Serta korang berpeluang memenangi motor tau, dengan pembelian RM100 ke atas dalam single receipt. Cabutan bertuah ni hanya available di outlet Batu Pahat. Sekejapnya air ni masam-masam. Sambal telur masak patai. Ya Allah. Terliur banon. Tolong mata dia masih lagi gede-gedik ni. Korang jangan pakai sambal seberguna daripada Kesani ni je. Settle. Ni dia punya sambal dah siap tumis tau.